cikgu baru. Jangan dendam. Okey, terus. Barisannya cuma ila taraki Allah ila Siapa main? Taraki apa jaga? tarki Tarki di topi apa je? Tarkib dengan mutasim. Ini baki dia tadi dah kan tadi kita belajar apa tadi? Wa'ib, wa'ibah kan, huha. Yang ni dia baki dah. Huma, huna, huma, huma. Bukan sama. Ini yang orang sebelah tu. Baik. Terus. Ini semua masih lagi idafi ya. Nampak tak? Dia budak di sini kita kena buat apa? Buatkan lagi story kita. Sebab tu cikgu kamu kan LM kan minggu pertama dah lagi story kan. Minggu ke-10 nanya dia story kat bawah dulu dengar. Jadi kita nak sebab apa? Dia dalam kelas siapa pengawal kelas? Cikgu. Jadi bila bising nampak tak boleh jerit sikit. Boleh buatkan suara. Sebab apa nak kawal? Supaya kamu boleh fokus. Sebab berdiri sebenarnya. Terus. Isi dari mufrad, kami mutasim. Cuma Sambil mutasim yang wakinya dah. Yang semua ni. Jadi contoh tak? Boleh baca contoh dulu tak? nama Yang pertama. nama dia isim ghaib mufrad kami mutasim. Dua ibadah muallimuha al-ghaibatani al-muallim. Udah rasa macam soalnya apa? Dia macam Patutnya muallimah. Muallimah. Dia macam Wa'ibah ni maknanya apa? Dua gaib. Okey, Dua gaib perempuan. Jadi tak, boleh sekali nak masukkan pada mu'allim. Tapi sebenarnya dia masukkan pada domir tu. Yang wa'ibah tu pada domir. Jadi wa'ibatani tu huma. Jadi dia sambung mu'allim huma. Jadi wa'ibatani juga huma juga kan? Huma. Ha? betul. Sebab tadi benda nak ni tak boleh ingatkan dia ubah pada mudhafnya. Sekarang ni perubahan tu ingat, perubahan tu pada mudhafun ilaih. Sekarang ni mudhafun ilaih ni adalah dhamir. Ghaibat muallimuhunna. Mukhatabani antuma kan? Jadi kuma kan, muallimuhuma. Sama kan, mukhatabatani pun muallimuna. Mukhatabat muallimuhunna. Terus. Isim zahir mufrad, tengok satu. Tengok maknanya ada berapa perkataan kat situ? Ada berapa perkataan kat situ? 3. Isim pertama, isim zahir mufrad. Yang itu apa dia? Isim zahir mufrad tu apa dia? Mudhaf. Yang kedua, isim zahir mufrad campur dhamir. Nampak tak? Dia mudhaf. Iaitu kitab tu mudhaf. Muallim muallim mudhaf lagi. Huma mudhafun ilaih. Muallimuhuma mudhafun ilaih. Dia macam ni. Muallimuhuma, nampak tak? Muallimuhuma mudhafun ilaih kepada kitab. Nampak tak? Nampak tak? Sakit, sekali. Nampak perkataan ni? Kitab muallimuhuma. Nampak tak? Okey. Kitab yang pertama ni mudhaf. betul. Muallim tu je mudhaf. Huma mudhafun ilaih kepada muallim. Tapi muallimuhuma mudhafun ilaih kepada Kitab. Kan tahu belajar sorok.
Soalan dia macam matematik sikit. Mudah dua kali, mudah pilih apa lagi? Faham tak? Ingat tak paling ni? Tak mudah. Tak mudah. Mu'allim mudah lagi. Kitab mudah. Mudah bernilai kepada mu'allim. Mu'allim muhuma mudah bernilai kepada kitab. Kamu kan sebenarnya bila anak murid kamu cakap, oh maknanya apa? Dia dah dapat dah, dia dah faham dah. Jadi kata oh tu sebenarnya untuk dia kecil. Kan? Macam kan kalau kau mengajar kau tengok macam tu kan. Kau belajar kan dia tak faham kau belajar. Maknanya sampai dah tu dah sampai dah tu kat otak dia. Jadi cerita pasal dia. Dia sekarang tapi ada orang dia. Anjing isim zahir mufrad wa isim mufrad wa isim zahir mufrad. Ini semua isim. Nama khusus isim zahir mufrad. Nama zahir. Besar sikit. Jadi kena fokus sikit. Tadi sebab dia mudah-mudah ilai itu dengan domir. Sekarang dengan isim sikit. Besar sikit. Okey. Macam mana? Cuba terangkan. Saya nak panggil cikgu muda. Saya nak panggil guru muda. Guru muda dah faham. Okey. Ready dulu. Dia kata dia nak cuba. Macam mana? Kitab. Mudhaf, mu'allim, mudhaf, darah, mudhaf ilaih.